Saya pernah buta sebulan. Saya pernah buta sebulan sebab tu saya pakai spek hitam. Kadang-kadang sebab silau tu terlalu tinggi sampaikan mata lapisan saya tu koyak. So saya tak tahan sangat silau. Kenapa koyak? Ada infection. Mata saya bernanah setahun. Setahun ke berapa bulan? Sebulan, dua, tiga bulan. Saya buta. Saya buta. Fakta dirawat tadahi sebab tidur lewat sokmo. Kan betul. Saya tidur lambat. Lagi so handsome. Muka saya macam ni korang kata handsome. Saya rasa macam nak rembat je. Tak apa, pakai spek nampak matang sikit. Semalam pukul berapa balik? Lepas habis live makan jap, lepas terus balik. Buat rawatan untuk apa? Saya dah buat rawatan dah lama dah saya buat. Saya pergi spesialis doktor, spesialis mata. Doktor mata, doktor pakar mata. Saya dah pergi dah. Sebab tu dia masih ada beberapa yang macam silau tak boleh buat apa kan, kecuali nak lasik je. Saya tak nak buat. Anak saya cakap Zaki nampak lagi tua dari hari buat. Gelak. Kenapa Abang merajuk? Bukan patut Zaki merajuk. Tak tahu apa pula ni. Serius sangat tu sampai jadi buta. Betul. Takkan saya nak tipu. Saya buta selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya tak boleh buka mata. Bila saya buka mata, mata saya nanah. Sini. Lepas tu mata saya kat sini yang kecil tu koyak. Dua-dua belah koyak. So itu yang membuatkan saya tak nampak sampai sekarang. Sekarang ni sebab saya banyak main phone, so dia jadi rabun dekat juga. So dia efek lah kalau saya tak pakai spek. Kalau saya dah lama tak pakai spek membaca ke apa, dia akan lagi teruk.